Testing, testing, satu, dua, tiga, testing. Suara saya clear tak? Komen sikit, clear tak suara saya? Testing, satu, dua, tiga. Test, suara saya clear tak? Okay, Zulkarnain. Okay, Nurul Mardiana. Aidan Rashid, clear. Okay, terima kasih semua yang respon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua kepada mana yang masih stay dengan kita malam ni. Okay, so saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua strategis yang sudi spend masa malam ni untuk sesi penerangan strategi business framework. Okay, suara saya kalau tak clear bagi tahu. Okay, so saya nak ucapkan tahniah kepada semua yang sudi spend masa malam ni dengan kami. So malam ni saya expect kita takkan lama sangat, mungkin dalam setengah jam macam tu je. So untuk kita share apa yang kita nak open malam ni. Okay. Okay, so bagi memberkati majlis, kita buka dululah majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, so sebelum tu saya nak perkenalkan diri dululah. Okay, so saya Hanafi. Biasa dalam grup WhatsApp kita kan, grup community SO ni, banyaklah grup kita, ada grup Koshida 1, grup Koshida 2. So yang banyak reply dalam tu saya lah, Hanafi. Okay, so orang kata kalau tak kenal maka tak kita. Okay, so sementara kita nak tunggu sahabat-sahabat kita yang lain masuk. Okay, sekarang ni kita ada dalam lebih kurang dalam 30 orang. So boleh tak kita nak berkenalan sikit lah dengan kita punya, orang kata apa, kita punya strategis ataupun founder ataupun manager malam ni. Okay, boleh tak Tuan Puan share dari mana, bisnes apa dan staff berapa orang sekarang? Dari mana, bisnes apa dan staff berapa orang? Boleh tak share dekat komen? Okay, so saya, kalau mata saya tengok ke sana, saya tengah baca komen. Buat kamera kat sini. Zoom kat sini. Okay, tuan-tuan boleh tak share bisnes dari mana, bisnes apa dan berapa orang staff yang kita ada sekarang? Kita nak masuk tahun baru ni. So kita nak berkenalan dulu. Okay, Azimah Resort 5 orang. Okay, terima kasih Puan Zaitul Azimah. Okay, yang lain-lain boleh komen sekali . Kota Damansara Trustee Company. Oh, staff ada 62 orang. Mantap. Puan Nurul Mardiana. Okay, lagi-lagi. Komen lagi. Kita baru, berapa orang yang komen? Baru 2 orang ni. Komen lagi tuan-puan. So, komen dari mana, bisnes apa dan berapa orang staff kita sekarang. Cuba komen lagi. Aida Nur Aisyah, Kuantan Kosmetik, staff 26 orang. Ni orang yang power ni. Puan Aida Nur Aisyah ni. Okay, terima kasih Puan sudi hadir untuk sesi kita malam ni. Okay, komen lagi tuan-puan. Kita bekerja je buka owner. Dia sama je sebenarnya. Kita je rasa benda tu ada gap. Sebenarnya kita kata staff dengan bos ni benda yang sama. Dua-dua yang menggerakkan bisnes tu. Bukan kita. Bukan bos orang yang menggerakkan. Staff pun menggerakkan sekali. Okay, siapa lagi? Miss Zainuddin Ahmad JB FMB staff 10 orang. Ni Tuan Zainuddin ni. Ni baru semalam baru join kelas apa? Restoran cafe ni. Mantap. Okay, ada lagi? Komen, silakan komen. Jual tudung seorang je. Indra. Apa ni? Jual tudung pun sekarang dah buat. Ya, kalau yang dekat TikTok tu dah buat juta-juta dah. Tu tak pelik pun sekarang. Ramai je solopreneur. Okay. Azita KL FMB 10 orang. Mantap Puan. Okay, sebelum tu, sebelum kita masuk kepada slide lah. Okay, saya nak tanya dulu siapa kat sini dalam fasa nak kembangkan bisnes ataupun dalam fasa nak sustainkan bisnes? Boleh tak komen kembangkan?
kalau nak kembangkan komen 1, kalau nak sustain komen 2. Sustain ni maksudnya kita dah ada satu produk ataupun servis, orang kata produk atau servis tu dah ada demand dah. Cuma dia dalam fasa mungkin kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Kalau dalam fasa nak kembangkan bisnes tu maksudnya kalau staff kita nak tambah staff ataupun ejen lah kalau kita pakai sistem ejen lah. Ataupun kita nak tambah cawangan ataupun kita nak tambah pelanggan ataupun database. Maksudnya produk tu strategi kita sekarang dah orang kata dah ada, cuma kita nak kembangkan lagi. Okay, so ramai komen. Zainuddin komen 1, Zaitul Azimah 2, ZIHR 1 dan 2. Okay, lagi komen lagi. Siapa yang nak kembangkan komen 1, siapa yang nak sustain komen 2. 2. Okay, ramai yang nak sustain ada 2 orang, 3 orang. Nak kembangkan ada 1. Okay, komen lagi. Siapa yang nak kembangkan komen 1, nak sustain komen 2. Nak sustain ni maksudnya dia nak stabilkan bisnes dia. So dia boleh kata dia ada masalah yang kecil-kecil tapi dalam fasa nak settlekan masalah. Kalau yang nak kembangkan ni dia dah settle dah masalah, cuma dia nak kembangkan ke next level. Contohnya dia nak tambah staff, dia nak tambah cawangan, dia nak tambah database. Dia dah ada 100,000 database, dia nak kembangkan kepada 200,000 pula. Okay, ada lagi Nurul Madiana 2. Okay, Leman 17 2. Okay, so saya rasa ramai lah sekarang ni kita dalam fasa nak sustain kan. So untuk tahun 2026 ni tuan-puan, boleh dikatakan agak mencabar dengan dasar keadaan sekarang. Sebab ada urut-urut mengatakan ada kenaikan gaji lah. Lepas tu sekarang kena stamp lah setiap kontrak kerja, nak kena ada duty stamp semua benda tu lah. So sekarang bisnes kita semakin lama semakin mencabar dari tahun ke tahun. Daripada tahun 2004, 2005 dan sekarang kita nak masuk ke 2026 pula. Okay. So okay, so saya sebelum kita nak kembangkan bisnes kan, mestilah kita nak kena sustain dulu. Kita dari satu produk, kita nak sustain dan kita kembangkan lah. Okay, so dia sebenarnya untuk kita kembangkan bisnes kita dulu, kita kena mantapkan dulu kita punya kata pengurusan bisnes kita tuan-puan. So kita nak mantapkan macam mana? Okay, pertama sekali kita kena kukuhkan tapak dia dulu tuan-puan. Okay, tapaknya contohlah kalau kita ada rumah, benda yang pertama sekali adalah tapak dia dulu. So kalau tak ada tapak, tiang takkan kekal lah, tiang takkan kukuh. Tak boleh roboh bila-bila masa je. Betul tak puan-puan? Okay, sama juga dengan bisnes kita. So dia sebenarnya kena ada tapak yang kukuh, tapak yang solid, tapak yang kukuh untuk kampung bisnes kita ni. Okay, yang kedua, untuk kita kembangkan bisnes ataupun kita nak sustain dalam bisnes kita ni, yang kedua kita kena ada hala tuju yang jelas tuan-puan. Kita tak nak buat satu benda tu, orang kata apa, kejap kita buat A, kejap kita buat B, kejap kita buat C. Kita tak, kalau orang luar tengok kita macam tak tetap pendirian. Tapi sebenarnya bukan kita tak tetap pendirian. Cuma kita nak cari, orang kata strategi apa yang betul-betul solid untuk bisnes kita. So kita kena ada hala tuju yang jelas, yang solid, yang kita akan ikut. Bukan kita saja ikut, staff kita akan ikut, top management pun akan ikut, dan pelanggan pun akan ikut apa yang kita nak bawa. Okay, so nombor 3 ni lah yang paling ramai yang orang tak tahu. Kita kena ada strategi yang solid untuk kukuhkan operasi dan pengurusan bisnes kita. So macam mana nak kukuhkan operasi tu? So kita kena ada strategi pengurusan yang betul-betul solid, yang betul-betul mampan, yang kita boleh pakai hari ini, esok, minggu depan, bulan depan dan seterusnya sampai bila-bila. So kita tak nak lah kita ulang buat benda yang sama kan. Kalau kita tak ada strategi, kita akan ulang, keep on buat benda yang sama. Lagi-lagi benda yang kata tak memberi impak atau tak memberi kesan kepada bisnes kita. Contohnya kita ulang kesalahan yang sama. So benda itulah yang
orang kata apa, yang mengekang kita daripada kembangkan bisnes kita. Okay, so saya nak share slide sikit. Okay. Okay, nampak tak slide saya? Mana nak turunkan? Nak tengok. Check. Okay, nampak tak slide saya? Kalau nampak, komen 1. Okay, tuan-puan, nampak tak slide saya? Kalau nampak, komen 1. Okay, 1 ada. Okay, baik. Puan Zainuddin ada. Okay, Alhamdulillah. So, semua nampak lah. Okay, so saya nak tanya kat sini. Siapa kat sini yang masih ada masalah tapak atau foundation bisnes kita tak kukuh lagi? Orang kata masih goyang lah. Dan kita selalu terikut-ikut berubah, ikut trend semasa. Orang buat macam tu, kita nak buat macam tu. Orang buat macam ni, kita nak buat macam ni. So, siapa ada yang masih ada masalah macam ni? So, kalau siapa yang masalah ni, komen 1. Siapa yang masih ada masalah? Yang orang kata tapak bisnes dia masih lagi tak kukuh. Komen 1. Okay. Tidak ada. Terima kasih kepada yang respon. Okay. Yang kedua, tak ada strategi yang solid untuk kembangkan bisnes ke tahap yang lebih besar dan lebih mencabar. Siapa kat sini yang masih ada masalah, tak ada strategi yang solid pun untuk kembangkan bisnes? Komen 2. Okay, yang ketiga, dia dah kata jualan dah tinggi, tapi orang tak kenal pun brand dia. So maksudnya dia brand tu, dia orang tak kenal sangat, dia hanya kata duduk belakang di sebalik tabir je. Dia produk orang tak kenal, dia business pun orang tak kenal, ataupun personal branding pun tak ada. Maksudnya dia tak ada brand pun. Kalau zaman dulu kita panggil produk Cina lah, tu zaman-zaman dululah. Produk yang tak ada apa, kata tak ada, kalau baju dia tak ada tagging. Tu siapa yang ada masalah ni? Komen 3. Okay, yang keempat adalah founder atau business owner yang masih lagi buat kerja operasi disebabkan sistem pengurusan yang lemah dan tidak efisien. Maksudnya, bos lah yang buat marketing, bos yang buat sale, bos yang kat barang, bos yang kira gaji, bos yang kira tu, bos yang buat ni, buat tu. Staff dah ada tapi bos juga yang buat. Ada tak yang ada masalah ni? 4. Komen 4. Ataupun kalau yang ada semua masalah ni 1, 2, 3, 4, komen 5. Ada yang komen 5. Okay. So ada yang komen 5. Oh, ramai. Laiman Siti Halus, Zaitu Azimah 4. Okay, terima kasih kepada yang respon. Okay, so saya nak ajak tuan-puan untuk join. Ini kelas yang memang kita fokus pada founder, manager, HOD, yang top management. Sebab kelas ni dia bukan, kalau biasa kita buat pasal pengurusan staff kan. So kali ni kita nak pengurusan bisnes. Dia skop yang lebih besar. Okay. So kita nak invite tuan-puan untuk join webinar Strategic Business Framework yang kita akan buat 3 hari dari 17, 18 dan 19 Disember. Hari Rabu, Khamis, Jumaat dari pukul 8.30 malam hingga 10.30 malam. Okay, kelas ni kita buat 3 hari malam, 8.30 hingga 10.30 malam. Okay, so kita buat secara online, Zoom. So tak ada masalah lah nak travel ke, nak hotel ke, nak cari masa ke. Kita buat malam santai-santai, tuan-puan. Ni kalau ada suntikan modal, semua boleh buat belaka. InsyaAllah. Okay. Tu, Strategic Business Framework, strategi lengkap urus bisnes bersistem. Okay, so objektif kelas ni adalah peserta akan belajar bagaimana membina strategi bisnes yang jelas dan realistik. Macam mana kita nak bina strategi bisnes ni yang betul-betul ada direction dan realistik untuk bisnes kita. Yang kedua adalah kita akan belajar bagaimana nak bina brand, reputasi brand kita.
So brand ni macam-macam lah ada. So macam mana kita nak bina reputasi brand kita dan strategi pemasaran yang relevan dengan target market kita. So kat sini kita bukanlah nak ajar buat Facebook ads ke, bukanlah kita nak ajar buat TikTok live ke apa semua, tapi orang kata strategi pemasaran yang skop yang lebih luas. Okay, yang ketiga adalah kita akan belajar bagaimana nak uruskan bisnes dengan efisien dan sistematik dengan 8 elemen sistem bisnes ataupun dikenali sebagai 8E, tuan-puan. Siapa kat sini dah biasa dengar 8E? Cuba komen 8E. Ada tak yang pernah dengar nama 8E? Cuba komen. Tak pernah, belum. Okay. So 8E ni kalau kita tekan ChatGPT, 8 elemen sistem bisnes, apa yang dia keluar? Dia akan keluar itulah macam-macam lah. Saya dah tekan banyak kali, banyak akaun dah. ChatGPT ni dia lain akaun, lain lah jawapan dia. Tak sama. Tapi sebenarnya apa yang kita nak ajar ni tak ada dalam ChatGPT, tak ada dalam buku. Semua ni hanya daripada pengalaman 20 tahun menguruskan bisnes. So benda ni tak ada dekat buku. 8E ni adalah satu framework yang Coach Ida sendiri cipta untuk klien ataupun student dia. So tak ada, orang kata tak ada jual lah benda ni. So yang ni yang kita akan belajar dengan Coach, macam mana dengan 8E je. Ada yang bermula daripada kedai kecil, ada yang bermula daripada gendong je, sampai sekarang dah ada kilang sendiri, dah ada kedai sendiri, dah ada bercawan-cawangan kedai dia. Daripada kedai kecil sampai dah besar-besarnya. Daripada jual tepi jalan, sekarang dah masuk mall. Tu dengan 8E. So itu yang kita akan belajar objektif kelas ni. Okay, so apa yang kita akan belajar dalam kelas strategic business framework ni? Okay, so saya rasa saya tak layak nak ceritakan benda ni. Saya akan pass kepada kita punya kata konsultan lah, Coach Ida. Dia lebih layak untuk cerita apa yang kita akan belajar dalam strategic business framework 3 hari ni. So Coach dah ada ke? Dah ada. Dah ada dah. Dah ada. Hello? Okay, silakan Coach. Dengar suara saya tak? Clear tak? Okay, tolong respon dulu. Dengar tak suara saya? Okay. Dengar, okay, baik. Terima kasih. Okay, kita ada Niza ada, kita ada Cik Din ada. Cik Din baru jumpa hari semalam lah. Kan? Kita belasah tentang costing. Cerita Halus Abdullah ada. Okay, Zaitul Azimah. Okay, ramai lah. Alhamdulillah. Okay, terima kasih pada sahabat-sahabat yang join sesi kita. Sekejap je ni, saya tak lama. Dan terima kasih juga kepada Hanafi, alright, our CEO. Beri ruang sikit untuk saya menerangkan tentang tajuk kita yang kita akan sentuh dalam sesi ini, iaitu Strategic Business Framework. Sorry saya batuk sikit. batuk sikit. Saya daripada bersiaran langsung daripada Shah Alam ni, kisah coaching dekat sini dengan sebuah syarikat. Dia ada syarikat vet doktor haiwan ni. Dia ada banyak cawangan, jadi berada kat sini lah, biasa langsung kat sini. Baik. Jadi saya diminta menerangkan topik yang kita akan sentuh dalam strategic business framework ni. Okey, Alafi boleh apa tu? Okey, baik. So ini sebelum kita sikit je lah. Dia macam ni lah saya tengok kenapa kita sentuh topik ni, dan especially topik yang pertama ni, itu untuk hari pertama ni. Sebab pengalaman saya tengok SME sendiri, kita sebenarnya tidak ramai ada yang clear direction tentang bisnes dia, right? Kadang-kadang dia terjadi begitu sahaja. Maknanya mungkin kebetulan dibuat jadi, kemudian dia grow the business kan. Tapi tak semua macam tu. Dan masalah kita bila kita tak clear dari sudut direction ni,
impak dia adalah kepada whoever yang mendokong, sesiapa yang mendokong bisnes kita tu, staff kita, alright. So kita hanya do the business, tapi at the end of the day kita tak tahu end dia. Kita pun sama juga, kita tak tahu end dia tu. Maknanya bukan end tu dia berakhir bisnes tu, maksud dia biasa saya sebut dalam konteks bila kita sebut perbincangan berkisar soal strategi ataupun strategik ni, kita akan bercakap dalam konteks dua aspek. Pertama sekali, the growth of the business, okay, perkembangan business itself. Yang kedua, sustainability. Growth of the business tu ramai orang cakap, kan? So many people talk about it, alright. Tetapi when it comes to sustainability, macam mana kita boleh sustainable? Sustainable ni bukan, kita tak bincang lagi soal yang macam mana Nafi sebut tadi, 8E ke apa, tak, belum lagi masuk situ. Tapi sustainability dalam konteks strategi bisnes kita, okay, strategi bisnes kita itu tak ramai yang bincang, okay. Tapi anyway, kita akan sentuh dalam hari pertama ni, kita akan sentuh isu-isu strategik, okay. Dan saya akan bawakan contoh-contoh yang mungkin supaya kita ada rasa refresh. Even though contoh tu semua kita tahu, okay. Antara yang contoh macam saya katalah kita ambil Asia contohnya, kan. So Asia macam mana dia tap the underserved market, right? Dia ambil underserved market. DIY macam mana dia mengubah landscape business hardware, alright. EcoShop macam mana dia memakan market kedai-kedai RM2 yang dulu ada banyak, kan. Tak masuk lagi kita cerita pasal Zeus Coffee, macam mana dia creates small simple outlet but many, alright. So ini adalah business strategi. So rather than kita buat bisnes, kita macam ni, kita cenderung untuk buat bisnes mengikut gaya trend semasa, tanpa kita berfikir tentang actually hala tuju kita ke mana, yang kita sesuaikan dengan apa yang kita nak sebenarnya dan apa kesesuaian kita, alright. Kalau kita hanya follow the current business model, probably Tony Fernandez akan buat Asia, dia akan buat macam mas, alright. Tapi ada something yang menjentik dia, okay. Itu yang bagi saya topik hari pertama ni, kita akan bincang banyak kat situ, alright. Mungkin ramai yang terkejut juga. Biasa saya yang join kelas saya, coach ada 2 topik je. Betul, 2 topik je, sebab dulu saya letak banyak topik, kita tak sempat nak sentuh, jadi saya tak sempat nak sentuh mendalam cara semua. Jadi saya ada tukar strategi, saya ambil 2 topik, tapi kita akan cuba bincang secara mendalam. So many interesting topic, bukan so many interesting issues dan juga discussion dalam konteks ini, alright. Nanti saya akan bawakan contoh-contoh yang lain supaya kita mungkin rasa refresh. Dia macam ni, satu benda je last sebelum saya masuk pada slide hari kedua, okay, tajuk hari kedua. Kita kadang-kadang kita banyak mendengar strategi-strategi daripada bisnes lain, ataupun kita sendiri mengkaji, kita observe dan kita membuat kesimpulan strategi-strategi yang digunakan oleh bisnes-bisnes lain. Masalahnya adalah kita hanya melihat, dan bila kita menceritakan ataupun ada orang menceritakan kepada kita akan cakap, oh saya dah tahu. Tetapi masalah yang sebenarnya adalah apa yang kita buat untuk bisnes kita, menggunakan mungkin model apa-apa ataupun tengok konsep luar, tapi kita olah konsep tersebut menjadi our own strategi. So itu yang paling penting. It is not the matter of kita ada, saya tahu, saya ada knowledge, saya ada info, tetapi kita tak pakai dalam konteks bisnes kita, alright. Nanti kita akan ceritakan, saya akan kongsikan contoh-contoh yang dalam konteks strategi isu-isu strategik dan especially directional strategy ni. Sebab kalau kita buat strategi planning, ini adalah topik awal yang kita akan sentuh. Sebab strategi planning, it is about what? It is about where do we want to go in the long run, and how do we foresee things. Macam ni kita nampak benda-benda ini in the long run. Contohnya saya dari dulu saya propagate, kan, saya kata kita boleh start business dengan agent, tapi agent will not last long. Alright, unless
the business model itu very very strong dan dia tidak berkompromi. Saya ambil satu contoh macam Amway. Amway dia tak compromise langsung. They don't care. I don't care how much money do you have. I don't care. Dia tak akan buka satu stokis baru. Okay, unless betul-betul ada keperluan. Kalau dekat Pahang, Kuantan ada pusat Amway, tapi tapi dekat Temeloh tak ada. Bermaksud dia hold on to the principle very very strongly. Dia pegang pada prinsip sangat kuat. That's why dia boleh sustainable. Tapi anyway, bila kita ambil dalam konteks kita pakai agent contohnya, alright? Ni saya tak masukkan mana-mana. Ini pandangan lama saya dulu. Saya kata it's good for a start, but untuk sustainability, bila masa kita ada duit tu, kita dah embark on another strategy yang kita boleh dapat passive income, or kita embark on satu business yang that business atau model business, the same business tapi dengan model yang berbeza, yang dia boleh sustainable dalam market. Alright? So itu yang kita nak bincangkan nanti. So kita akan pergi kepada pemikiran kita secara lebih mendalam. How do we see our business now and in the future? Alright, so sebab the same thing yang saya buat dalam bisnes saya. Nanti ada masa dalam sesi ni saya ceritalah. Nak bagi nampak apa what actually yang kita buat. Okay, berjaya tak apa. Tapi apa yang kami buat dah ada hasil dia. Okay, cuma kita nak pergi pada growth. Alright, tapi nanti saya cerita. Baik, kita masuk hari kedua. Tak nak panjang ni, kita cerita pendek. Ini bukan kelas ni penerangan topik ya. So masuk tajuk kedua, kita akan bincangkan tentang strategi bisnes dan pemasaran. Yang saya ambil 3 aspek ni saja. Alright, segmentation, sasaran pelanggan. So kita akan study juga nanti case-case tadi yang akan will be refresh, menyegarkan kita untuk mungkin ada idea. It is not the banyak case sebenarnya dalam konteks kelas ni, bukan exactly apa yang kita belajar daripada kelas itu dia kita apply, tetapi apa yang kita dapat daripada kelas tu dia mencambahkan idea baharu kepada kita. Kan? Saya nak tanya, betul tak? Betul tak itu yang biasa berlaku? Okay, not necessarily exactly apa yang daripada kelas itu kita adapt ataupun kita business strategi kita, tetapi yang kita dapat itu dia mencambahkan new idea, dan new idea yang sebenarnya yang kita pakai dalam konteks bisnes kita. So kita nak balik kepada fundamental perbincangan tentang tajuk hari kedua ni, tentang strategi bisnes dan pemasaran, supaya kita boleh look at perkara fundamental yang mungkin kita dah tinggalkan, kita abaikan. Sedangkan sebenarnya apa-apa bisnes, fundamental of the business tu sebenarnya yang mengukuhkan kita. Kita hanya perlu buat saja. Kita hanya perlu duduk macam saya cakap dalam kelas semalam Encik Ding kan. Kita perlu duduk dalam satu, kita sebut sebagai sphere, the discipline of doing. Okay, disiplin melaksanakan. Macam mana nak duduk dalam disiplin melaksanakan? We can have all the strategies. Kan, kita boleh ada beratus strategi, but it means nothing. It means nothing kalau kita tidak ada discipline of doing. Alright? Okay, so kita bincang 3 jenis elemen. Kita akan bincang penjenamaan, penjenamaan, how, asas penjenamaan macam mana, dan basically macam mana kita nak push our brand ke market. Alright? Dan yang in a corporate way, macam mana corporate buat. Alright? Kita akan sharekan. Nombor 5, strategi 4 pemasaran campuran ataupun 4P. Alright? Ini bila kita dah clear direction strategi, so kita akan bincangkan tentang 4P, product, price, promotion dengan placement. Okay, alright, masuk hari ketiga. Masuk hari ketiga. So bila kita dah ada strategi bisnes, kita kan ada strategi yang menyokong strategi tersebut. So yang menyokong strategi tersebut adalah ada 2, iaitu satu 8E dan satu lagi strategi kefungsian. Nanti akan saya share apa itu 8E. Macam 8E itu semua point yang siapa yang dah join kelas saya dia tahu 8E itu point. Tetapi kali ini saya akan terangkan. Okay, saya akan terangkan 8E itu apa. Apa strategi issues dekat leadership. Apa strategi issues dekat structure. Tadi pun saya coaching tadi pun saya banyak bincang, lama juga bincang dekat structure.
kan. Dia ditanya, coach, saya pergi kelas itu gini kan, ramai kata ada yang cakap pergi bincang corporate, kata sekarang kita buat konsep delayering. Delayering tu mana dia singkatkan layer dan apa tu, dan lebih banyak direct. Saya kata saya faham konsep tu, tetapi you must understand the underlying principle kepada delayering. Delayering ni dia nak kurangkan layer dalam struktur kita panggil sebagai hierarchical structure. Alright? Saya cerita pasal agile sekali. Saya cerita pasal delayering tu konsep sebenarnya macam mana. Only then dia faham. Oh, okay. Dan kita nak dalam elemen kedua, dalam lepas itu nanti saya akan cerita about structure tu. Only then kita ada idea supaya macam ni kita nak build strategi yang menyokong kepada strategi bisnes tersebut. Okay, itu elemen kedua. So kita masuk elemen ketiga, elemen keempat, sampailah habis elemen yang ke-8 tu, all those elemen yang kalau saya pergi dalam even definitely dalam my own business, dan kalau saya coaching kat luar pun sebenarnya this is actually 8E, the system framework yang saya bawa untuk nak memperkasakan pengurusan bisnes syarikat itu. Ini kita akan sentuh dalam hari ketiga. Dan yang ketujuh, of course, strategi kefungsian. We are talking about strategi. Ada department lain yang menyokong business strategi. Alright, yang menyokong business strategi. Apa? Dia ada strategis. Okay, so kita akan bincangkan dalam konteks fungsi-fungsi utama. Kata kita bincang tentang SCM, supply chain management contohnya. We talk about what? We talk about purchasing. We talk about warehousing. We talk about production. We talk about logistik. Alright. So kita akan bincangkan sekali strategi kefungsian itu. Functional itu yang bersama-sama dengan 8E menyokong business strategi. So secara asasnya kalau siapa biasa dalam struktur strategic planning, okay, dalam kalau buat kelas strategic planning, saya bukan kelas, kita buat bengkel. Ini strategic planning, kita ada bengkel kita pada saya lupa, nanti mungkin Nafi akan beritahu. So this is actually the basic structure of strategic planning sebenarnya. Cuma kita tak buat SWOT je lah. Pasal kalau ini bukan bengkel strategic planning, ini perkongsian tentang isu strategik, okay, business strategic framework ni. Alright. Jadi ini adalah 3 hari dan pengisian dalam 3 hari tersebut yang kita akan kongsikan. Alright. Dan hopefully kali ini sebab tak ada banyak sangat topik, jadi saya boleh fokus kepada topik-topik itu dan kita boleh pergi secara lebih mendalam. Dan saya yakin insya-Allah dia akan memberikan kita input yang kita, kalau bukan directly macam saya beritahu tadi, dia akan membantu kita untuk kita nak mencetuskan new ideas, ataupun at least kita faham macam ke mana kita nak bawa direction of our business ni, ke mana kita nak bawa dia. Alright, so di situ dia akan mengarahkan kita kepada membina fasa-fasa dalam pelaksanaan tindakan itu, dan kemudian kita akan monitor, kita akan follow up, kita akan pastikan ini dilaksanakan relentlessly dengan penuh disiplin. Alright, that's what we do sebenarnya dalam bisnes. Terima kasih, itu saja. Tak nak panjang, saya pulangkan semula kepada our CEO kita, Hanafi. Silakan. Terima kasih. Okey. Terima kasih kepada Coach atas perkongsian. Kita akan belajar apa selama 3 hari ni? 7 tajuk, tuan-tuan. Bukan kecil-kecil punya tajuk. So kita belajar macam-macam strategi bisnes. Okay, kita belajar pasal branding. Kita belajar juga pasal enabler strategis ni. Di hari ketiga kita akan belajar 8E, tuan-tuan. Okay, so ni antara kita punya klien lah, ataupun kita punya student yang pernah belajar dengan coach. Okay, ni adalah Haji Ghazali, CEO Kopi Tengget Tanjung Piai. Okay, saya dah jumpa dia, saya dah bersembang dengan dia macam mana dia implementkan 8E dalam syarikat dia. So dia bermula daripada satu cawangan, dah tambah lagi cawangan yang kedua, dah ada lagi cawangan yang seterusnya. Dia akan buka, dah ada kilang pula, kilang kerupuk, baby kerupuk ke apa nama, saya pun lupa. So dia dah bermula dengan 8E saja, dia dah mampu kembangkan bisnes dia. Dan sekali dah tambah lagi dengan strategi lain, kembangkan lagi bisnes dia. Okay, sama juga yang kedua, Abang Alih-Alih. Ni muka ni memang kita selalu pakai lah. Tak ada muka lain, muka Abang Alih-Alih. So kenapa kita keep on pakai muka dia? Sebab dia punya kata life transformation dia tu sangat-sangat menakjub, tuan-tuan. Dia bermula daripada gendong je. Dia gendong karipap sampai sekarang dah ada kilang.
Dan yang terbaru dia dah buka kedai. Dia dah ada team sendiri yang menjual dekat jalanan tu. Dan sekarang dia dah ada kedai sendiri dekat bukan Batu Pahat. Allah, nama apa dah, dekat Johor lah. So ada satu kedai dah sekarang dia dah buka dekat Johor. Dan ini adalah dah sekarang dah masuk fasa family business lah. So anak dia pun dah join sekali, dia dah ada team. Dan dia pun sebenarnya banyak duduk kat luar dah sekarang. Dia tak fokus sangat dah bisnes dia sebab dia bisnes dia dah auto. So inilah Abang Jas. Yang ketiga adalah Sate Zul. Okay, Sate Zul ni dia dah berguru dengan Coach Dahar. Saya boleh katakan lebih 15 tahun lah, 18 tahun kalau tak silap. Dia dah berguru dengan Coach Dahar. Bermula daripada satu kedai dan sekarang dia ada central kitchen, dia dah ada kilang dan dia dah kembangkan kepada 12 cawangan kalau tak silap. Dah bermula daripada satu cawangan je dulu. Sekarang dah ada 12 cawangan. Termasuklah gerai, kedai. Sekarang dia ada buka dekat Bangi. So siapa yang duduk dekat Bangi mesti pernahlah jumpa Sate Zul. Ni dia punya CEO Tuan Faiz. Ni adalah business family juga tuan-tuan. Business family bukan senang nak manage. So business family ni kalau siapa yang ada business family dia tahulah macam mana daripada dia sebenarnya seorang boleh kata daripada 7 adik-beradik, 8 adik-beradik dan nombor 6. So daripada bagaimana daripada adik nak lead company tu, macam-macam isu lah. Tapi lepas dia implement strategi bisnes dan dapat alhamdulillah semua tu tak ada masalah dah sekarang bagi family dia. So abang-abang dia boleh tolerate untuk dia yang lead bisnes ni. Okay, so untuk peserta kelas ni kita ada extra bonus tuan-puan. Kita ada juga extra bonus untuk peserta kelas ni. Okay, siapa nak tahu extra bonus? Komen nak. Siapa yang nak tahu extra bonus yang kita akan bagi kepada peserta kelas Strategic Business Framework, komen nak. Okay, nak. Okay, Leman. Okay, Zanuddin. Okay, terima kasih yang respon. Okay. Bonus yang pertama, kita akan bagi bonus kelas rakaman leadership. Yang ni kelas ni kita buat selama 6 jam tuan-puan. Kita bagi rakaman yang bernilai RM399. Okay. So kita akan belajar lah macam mana nak implement leadership. Sebab dalam 8E, elemen yang pertama sekali adalah leadership tuan-puan. Tanpa leadership sebenarnya agak susah kita nak implement 8E. Sebab itulah kita includekan sekali bonus leadership kepada tuan-puan. Okay, yang kedua adalah video rakaman cara bina SOP dan polisi. Okay tuan-puan, dalam 8E juga kita ada elemen yang nombor 5. Kita kena belajar macam mana nak bina SOP dan polisi. So kita tak naklah nak ajar sepanjang-panjang tu dalam satu kelas yang 2 jam. So kita bagi satu video penerangan, video panduan macam mana kita nak bina SOP dan polisi dengan cara yang betul. So sebab kita bina SOP dan polisi ni, kadang-kadang kita shock sendiri tuan-tuan. Kita je faham. Orang lain tak faham apa yang kita tulis. So kita akan belajar macam mana kita nak bina polisi dan SOP ni. Okay. Yang ketiga adalah template limit of authority. Ini pun termasuk juga dalam 8E. Elemen yang nombor 4. Limit of authority. So template ni bernilai RM299. Okay, bonus yang keempat kita bagi template brand compass. Yang bernilai RM199. So yang kelima adalah template agenda mesyuarat tuan-puan. So agenda mesyuarat ni macam mana kita nak bina agenda mesyuarat. Orang kata contoh yang terbaik yang kita ada. Supaya semua orang faham, semua orang boleh take note benda ni. Okay, yang keenam adalah template cabutan perkara berbangkit. Ini adalah cara macam mana template kita nak buat cabutan perkara berbangkit ni. Contoh daripada mesyuarat tadi, kita nak keluarkan isi-isi penting dalam mesyuarat. So dia panggil cabutan perkara berbangkit. Yang ni bernilai RM99 tuan-puan. Okay, yang seterusnya adalah template minute of meeting. Yang bernilai RM199 tuan-puan. Okay, so dari template ni kita akan tengok macam mana kita nak bina minute meeting yang proper. So in case kalau kita bincang apa-apa tak ketinggalan. So dia ada template dia tuan-puan. Okay.
So yang seterusnya, bonus yang ke-8 adalah memo mesyuarat bulanan. Ini memo kalau kita ada apa-apa meeting, kita kena buat memo. So kita ada template memo untuk monthly meeting ataupun kita boleh tukar untuk weekly meeting ataupun untuk ad hoc meeting. So kita ada memo dia. Macam mana kita nak buat memo. Okay. Yang ke-9 adalah nota pembelajaran untuk setiap kelas. Okay. Yang bernilai 399. Okay. So setiap kelas ada notanya. Dia bukanlah satu nota. Satu kelas satu nota. So kita ada 3 hari, maksudnya 3 kelas, 3 nota kita akan bagi. Okay. Yang ke-10 ada video rakaman lah. Video rakaman strategic business framework. Yang 3 hari ni. Yang bernilai 399. Okay. Okay. Soalan yang paling penting yang ramai tertunggu-tunggu. Berapa harga kelas ni? Ada siapa-siapa nak tahu tak berapa harga kelas ni? Cuba komen satu. Komen satu siapa yang nak tahu. Seorang, 2 orang. Lagi-lagi komen lagi. Siapa yang nak tahu? Ramai. Alhamdulillah. So ramai yang respon. Baiklah tuan-puan. Sebelum saya review harga, setuju tak saya cakap kalau bisnes kita ni ada tapak yang kukuh, ada brand yang orang kenal, ada strategi pengurusan yang orang kata yang solid, biasanya kita lebih senang nak sustain dalam market dan orang kata lebih senang nak scale up. Setuju tak kalau saya cakap kalau orang kenal je brand kita ni, pelanggan terutama sekali pelanggan, dia akan cari kita dulu. Barulah dia pergi kepada pesaing. Contohnya dia tahu kita jual produk A, dia akan cari kita dulu sebab kita kata brand yang dah dikenali. Setuju tak saya cakap kalau setuju tak kalau saya cakap kelas ni boleh bantu tuan-puan uruskan masalah pengurusan bisnes tuan-puan. Kalau setuju, komen setuju tuan-puan. Setuju tak kalau kita ada bisnes strategi pengurusan yang solid, kita ada brand yang power, bisnes kita lebih senang capai dekat pelanggan yang lebih ramai, kita boleh tarik lebih ramai pelanggan. Setuju tak tuan-puan? Setuju. Okey, terima kasih respon. Okey. So saya nak tanya kat sini, siapa kat sini yang sanggup spend masa 3 hari untuk belajar macam mana kita nak uruskan bisnes kita dengan lebih sistematik? Komen saya. So siapa kat sini sanggup nak spend masa 3 hari daripada 17, 18, 19 hari bulan, nak spend masa 3 hari dengan kami untuk belajar macam mana nak uruskan bisnes tuan-puan? Komen saya. Siapa yang sudi nak spend masa dengan kami 3 hari untuk belajar macam mana nak menguruskan bisnes? Saya berminat tapi timing tak kena. So timing sebab kita ada rakaman, so boleh view balik. At least kita boleh spend masa untuk belajar. Ada lagi tak yang sanggup spend masa? Sebab ini adalah kita punya investment tuan-puan. Kita bukanlah nak invest duit saja. Kita paling penting adalah masa kita. Sanggup tak nak invest masa untuk belajar macam mana kita nak implementkan strategi pengurusan bisnes kita? 17, 19, 12 ni. Ya, betul tu. Esok lusa, hari ni 15, 16, 17. 2 hari lagi. Berminat. Okey. So ramai yang berminat. So untuk kelas ni kita buka kepada 3 package harga. Istimewa untuk malam ni saja ya. Sebab lepas malam ni harga akan berubah tuan-tuan. Maksudnya lepas habis je live ni, kita akan tutup harga 3 package ni. Kita akan buka satu harga saja. Yang pertama adalah package basic. Iaitu akses kelas online 3 hari dan kita bagi nota sekali. So dapat akses kelas dan dapat nota pembelajaran 3 hari.
So yang ni harga 299 saja. Harga asal adalah 997, so kita bagi 299 saja untuk malam ni. Untuk package yang kedua adalah package advance. Kita bagi akses kelas 3 hari. Kita bagi nota pembelajaran 3 untuk 3 kelas. Kita bagi 10 bonus dan video rakaman setiap sesi. So harga asal untuk kesemua ni tuan-puan, 4 poin ni adalah 1997. Tapi untuk malam ni saja kita bagi harga 497 tuan-puan. Package yang paling premium lah. Package paling tinggi limited edition tuan-tuan. Yang ni kita open kepada 3 orang saja. Kita tak nak ramai. Sebab yang ni dia sama dengan advance, cuma dia ada satu benda yang sangat mahal itu. Itu tuan-puan, kita ada 1 hari one-to-one mentoring bersama Coach Idaha. Kita ada sesi mentoring tuan-puan. So harga asal adalah 5,997. Kita bagi malam ni 2,997 saja tuan-puan. So dia dapat juga akses kelas 3 hari, dia dapat juga nota, dia dapat juga 10 bonus, dia dapat video rakaman untuk setiap sesi tuan-puan. So yang ni memang yang paling premium lah. Kita open pada 3 orang saja. Kita tak open ramai. Okay. Dan ini adalah bonus. Saya tahu dah ramai daripada kita dah ada buku ni, tapi kita nak open juga kepada 5 yang terawal saja. Percuma buku panduan tukar staf jadi manager yang bernilai RM149. Harga kita jual dekat TikTok RM149. Tu buku solid, buku yang padat dengan ilmu macam mana kita nak latih staf kita jadi seorang manager. Buku ni tebal dia 250 muka surat, hardcover. So 5 tahap awal kita akan bagi buku ni. Tak kisahlah package basic ke, advance ke, premium, semua kita bagi. Asalkan 5 awal sahaja. Okay. Okay. Sebelum saya pergi kepada next slide. Next slide ni kita akan paparkan QR. So yang mana tengah view sekarang pakai laptop, boleh scan QR nanti dengan phone. Yang mana pakai phone tak apa, nanti admin akan post link dekat group ni, dekat chat room ni. So sebelum saya buka next slide, saya nak tanya, tuan-tuan semua dah bersedia ke nak jadi pendaftar yang terawal untuk kelas malam ni? Tuan-puan dah bersedia ke nak pergi, nak jadi lebih kuat untuk tahun 2026 ni? So tuan-puan, kalau dah bersedia, komen 1 tuan-puan. Kalau tuan-puan dah ready, komen 1. So kalau tuan-puan dah bersedia nak daftar, dah bersedia nak belajar 3 hari dengan kami, dah bersedia nak tukar game bisnes tuan-puan, komen 1. So saya tunggu lagi. Ada yang komen, kalau ada komen 1 saya akan open. So siapa yang dah bersedia untuk daftar, komen 1. So tuan-puan yang mana berminat nak join kelas Strategic Business Framework, yang ready nak daftar malam ni terus, boleh tunjuk semula package kali lalu. Okay, sekejap saya back dulu. Okay, package kita ada 3 package tuan-puan. Yang pertama ada package basic. Okay, package yang pertama adalah package basic itu access kelas online 3 hari dan kita bagi nota pembelajaran sekali tuan-puan. Yang ni harga 299. Okay, package yang kedua adalah package advance. Access kelas online 3 hari dan kita bagi nota dan kita bagi semua bonus tadi. Kita ada bonus video leadership, bina SOP, kita bagi bonus template agenda mesyuarat, template brand compass, dan kita bagi video rakaman untuk setiap sesi. Okay, untuk package premium,
So kita bagi akses kelas 3 hari, kita bagi nota, kita bagi video rakaman, kita bagi 10 bonus dan satu tambahan, iaitu kita ada sesi mentoring bersama coach Idaha. So harga yang premium ada 2997 tuan-puan. Okay. So yang mana dah ready untuk daftar, so boleh scan QR ataupun admin akan post link dekat chat room. Okay, so admin kita dah post. So boleh daftar terus dekat chat room, dah ada link, boleh tekan situ, ataupun kalau yang mana view pakai laptop, boleh tekan link ataupun boleh scan QR pakai phone je kat sini. So sama, link yang sama saja. Okay, so yang mana nak daftar boleh tekan link dekat chat room dan boleh scan QR code di sini. Okay, so saya akan review balik apa yang kita akan belajar dalam kelas Strategic Business Framework. Sambil-sambil itu, yang mana nak daftar boleh tekan link dekat chat room ya. Okay, so hari pertama apa yang kita akan belajar dalam kelas ni? Okay, hari pertama kita akan belajar isu-isu strategik dan strategi hala tuju, directional strategies tuan-puan. So kita akan sentuh isu-isu strategik bisnes dan strategi hala tuju. So tadi coach dah explain dah benda ni. Okay, yang kedua adalah strategi bis dan pemasaran. Kita belajar strategi segmentasi dan sasaran pelanggan. Dan 3 jenis elemen penjenamaan. Yang keempat, yang kelima strategi 4 pemasaran campuran, 4P. Okay, hari yang ketiga kita akan belajar enabler strategi sokongan. Itu 8E, business system dan strategi kefungsian. So kita ada juga 10 extra bonus. Okay, yang pertama adalah video rakaman kelas leadership selama 6 jam yang bernilai 399. Yang kedua adalah rakaman cara bina SOP dan polisi selama 6 jam juga. So tadi 6 jam, yang ni 6 jam, 12 jam video rakaman. So bonus yang ketiga adalah template limit of authority yang bernilai 299. Yang keempat adalah template brand compass bernilai 199. Yang kelima adalah template agenda mesyuarat bernilai RM99. Bonus yang keenam, kita ada cabutan perkara berbangkit bernilai RM99. Yang ketujuh adalah minutes of meeting bernilai RM199. Yang ke-8 adalah template memo mesyuarat bulanan bernilai RM99. Yang ke-9 adalah nota pembelajaran setiap kelas, setiap sesi. Kita ada 3 sesi pada 17, 18 dan 19 regular. So setiap kelas ada nota dia sendiri tuan-tuan. Okay, yang ke-10 adalah video rakaman kelas setiap sesi yang bernilai 399. Okay. So untuk harga kita pecah kepada 3 package harga tuan-puan, iaitu kita ada package yang pertama, package basic, akses kelas online selama 3 hari dan nota pembelajaran setiap kelas, setiap sesi. Okay. Yang bernilai 299. Okay, yang kedua adalah package advance, akses kelas 3 hari dan kita bagi nota setiap sesi, 3 sesi, 3 nota. So kita bagi juga 10 bonus dan kita bagi video rakaman. Okay, package yang premium adalah semua yang sama dengan package advance, cuma tambah satu lagi, iaitu kita ada sesi mentoring bersama Coach Idaha one to one. So harga untuk package premium adalah 2997. Okay, sebut macam saya maklum tadi, harga ni adalah harga dalam live saja. 299, 497 tadi harga dalam live. Selepas habis live ni, kita akan kembali kepada harga asal, iaitu untuk package basic 997, package advance 1997, package premium 5997 tuan-tuan. So tuan-tuan boleh tengok sendiri berapa dia punya kata apa, diskaun lah daripada 1997 turun kepada 497. Lebih kurang 1,500 kita less. Untuk package premium lebih kurang 3,000. Okay,
So untuk 5 terawal kita akan bagi buku panduan tukar staf jadi manager yang bernilai RM149. Ini untuk 5 yang terawal sahaja. Selepas habis 5 kita tak bagilah buku ni. Ini percuma saja. Okey, yang mana berminat boleh daftar sini, scan QR ataupun tekan link dekat chat room. So kita dah ada pendaftar sekarang ni. Okey, so Puan Zaitul Azimah, terima kasih kerana telah mendaftar kelas Strategic Business Framework. Okey, yang lain-lain nak daftar boleh tekan link dekat sini, dekat chat room ataupun nanti admin akan post dekat group juga. Okey, so kita open. Kalau ada apa-apa soalan, kita open lagi 3 minit. Okey, terima kasih Puan Siti Halus. Dah daftar kelas Strategic Business Framework. Okey, yang lain-lain kalau ada apa-apa soalan, kita ada lagi 2 minit sebelum kita end live. Tuan-puan, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus. Boleh tanya tu dekat chat room. Next time insya-Allah. Kita apa tuan? Rukha. Okey, kita berbaki lagi 1 minit tuan-puan. Sebelum kita tutup kita punya live malam ni. Terima kasih kepada semua yang dah daftar. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus ya. Kita dah nak end live. Kita dah sejam live malam ni. Saya ingat setengah jam je, rupanya hampir sejam juga. Okey, 1 minit lagi sebelum kita end live. InsyaAllah kita akan jumpa dalam kelas Strategic Business Framework nanti. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus kat sini ataupun boleh PM saya lah. So saya ada, boleh tengok mana-mana group saya ada sebagai admin group. Nanti boleh tanya. Okay, so saya rasa itu saja untuk malam ni. Terima kasih atas penyertaan tuan-puan. So insyaAllah kita akan jumpa lagi selepas ini ya. Okay, so kalau tak ada apa-apa kita boleh tangguh dulu lah majlis kita malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul An. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Kita jumpa lagi insyaAllah.